mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan kesihatan Ayahanda Tun Mahathir Mohamad yang seperti mana diberitakan semalam jatuh di rumah selepas dia buat brisk walk, iaitu senaman rutin yang dibuat setiap pagi. Jadi dia terjatuh lepas itu, dan masalahnya mungkin ialah kerana patah tulang pinggul. Itu laporan yang kita terima daripada pihak doktor di IJN. Jadi oleh kerana keadaan kesihatan beliau, maka tentulah dia kena ambil masa sedikit. Itu pun lebih kurang 2-3 minggu jugalah untuk berehat, kerana faktor usianya dah mencecah 100 tahun ni, maka pembedahan bukanlah satu option yang baik. Jadi oleh kerana itu kita telah dinasihatkan oleh pakar-pakar di IJN dan UKM sebenarnya untuk beliau melalui satu proses pemulihan yang biasa, yang akan memakan masa sedikit, tapi tujuannya tentulah supaya dia kembali sihat macam biasa dan boleh terus bertugas seperti mana yang telah dilakukan selama ini. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang saya tengok banyak mesej yang saya terima daripada rakan-rakan, orang yang saya tak kenal pun ada juga hantar mesej, bukan hanya kepada saya tapi juga kepada ahli-ahli keluarga saya yang menyatakan rasa simpati dan juga mendoakan kesihatan beliau. Semoga Allah makbulkan doa kita semua, insyaAllah. Pada waktu yang sama saya mohon dan merayu kepada semua, biarlah Tun Mahathir sempat untuk berehat dan betul-betul pulih dan sembuh sepenuhnya. Dan ini seperti mana saya kata tadi akan makan masa, jadi bagilah dia masa sikit untuk dia betul-betul kembali sihat dan supaya dia boleh bersama kita dalam juga perjuangan kita, insyaAllah.